Tiga ni bukan hak nombor satu tu, bukan buat sentiasa. Pertama, jalisul kubara. Cuba duduk dalam majlis orang besar. Duduk majlis orang besar ni lain. Orang besar tu bukan mana tubuh dia besar, dia pakar besar. Orang besar ni tuan-tuan, Allah jadi dia ni dengan besar dia tu, dia lain tuan-tuan. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, seorang sufi, dia ajar, dengan orang besar kamu hormat, dengan orang miskin kamu kesian. Dia sebut satu-satu macam-macam. Jadi dengan orang besar, orang besar ni dia tahu, dia biasanya pengalaman banyak, maklumat luas, sebab dia bergaul dengan orang ramai. Bila dia bergaul dengan orang ramai, jadi tak perlu kita tunjuk pandai pada orang besar, dan tak perlu kita cakap banyak orang besar. Tanya apa yang dia ada, apa yang dia nak ni. Jadi cara ni penting, interaksi. Dan orang besar ni tuan-tuan, dia ajar cara dia. Saya dengar je lah, sebab saya ni jadi orang dengar. Dia, cara dia nak berhadapan dengan media, dia ada cara. Cara dia nak counter masalah, dia ada cara. Dia tak boleh buat cara biasa tau. Dia ada cara. Cara macam ini ni akan mematangkan kita. Sebab itu kalau kita ada anak, kita tengok, bawa sekali, bukan bawa sama, bawa sekali-sekali saya dia nak tahu cara. Tahu cara itu penting supaya apa, cara kita interaksi itu kena cara. Orang panggil taklah jadi mengayu, taklah jadi diam. Ini penting. Biar ada izzah, ada kemuliaan, dan kita tahu cara kita. Betul. Sebab orang akan tengok kita. Orang besar akan nilai kita, dan kita kena tengok. Cuma kalau kita tengoklah, kadang-kadang tu kita ni layak jadi orang besar, kadang-kadang tak layak. Biasa dia. Cuma pengalamanlah makan dengan orang besar balik masalah. Jangan orang besar, makanlah dengan marahan. Tapi lauk sedap orang. Sebab dia terlalu protokol lah kalau makan orang besar. Kita tak boleh lagu mau gaya bebas. Dia gaya tak bebas. Jadi bila gaya tak bebas ni makan tak kenyang. Biasanya berhenti kedai lain pula, dia makan pula. Sebab nak jaga itu susah. Saya banyak sangat makan. Allah susah ni. Itu ketua nak makan lah. Kalau kita tengok budak kali besar, dia jangan makan orang besar. Ketan takkan makan suka ketan ni pegang sekali. Nak muka lompat kulit dia, mana boleh pergi suka bayar. Undang besar pula. Ayo, dia bismillah ni tangan sana. Itu lain lah. Tak apalah. Jadi dengan besar kita, orang besar ni kita jangan orang panggil jauh kan. Jangan dekat sana. Dekat sana dia dah suka menyampuk, kena dia boleh. Jauh sangat kata macam lain pula. Jadi sederhana, timbang-timbanglah. Kena pandai. Sebab itu kena belajar siasatul muluk baik. Itu satu. Yang kedua, wasailul ulama. Wasailul ulama ni maknanya tanya-tanyalah para ulama. Tanya ni pula ada banyak jenis. Ini orang zaman sekarang, dia tak berapa pandai cara itu tanya. Sama ada dalam TV, dalam radio, ataupun secara persemukan. Dia tak pandai. Sebab itu kena ada fiqhul mustafti, fikih kepada orang yang nak tanya. Dia kena belajar. Sebab itu kalau kita baca kitab, ulama jangan ditanya ketika mana dia gopoh apa. Ulama jangan ditanya ketika mana keadaannya tak stabil. Jadi jangan tanya. Walaupun mungkin dia boleh layak, tapi kadang-kadang susah
Baik. Yang kedua, kita tanya ni, kita jangan nak banding dengan syekh ni. Ini bukan. Saya ingat Tok Guru kami, bila orang kata, "Syekh, apa hukum ni?" Tok Guru ni kata haram. Dia kata, saya tak jawab soalan. Kenapa? Kalau saya terpaksa ikut jawapan tu, saya tidak amanah pada ilmu saya. Kalau saya jawab lain, maka jatuhlah martabat guru tersebut. Awak kalau nak tanya, jangan sebut nama orang, tanya dia. Ini kita sebut. Ada pula jenis hak tanya, suka koleksi ustaz-ustaz. Ustaz ni boleh, ustaz ni tak boleh, ustaz ni kata gini, ustaz ni. Dia tambah koleksi ustaz. Jadi susah juga macam ni. Kita bukan masalah tu, tapi kita menemukan satu natijah untuk kita beramal dan kita boleh benar-benar memahami ilmu tersebut. Boleh ikut tu je. Jadi sebab itu tanya ulama ni kena tahu cara. Macam mana kita nak tanya. Kalau baca dalam kitab-kitab klasik, memang cukup menarik cara pertanyaan. Kena pandai tuan-tuan. Kena pandai. Yang ketiga, wa khalitul hukama. Khalitul hukama ni maknanya kita bergaul dengan cerdik pandai. Tuan-tuan, kita boleh kenal anak kita ni cerdik ke bodoh berdasarkan kepada kawan dia. Kalau kawan dia bodoh-bodoh semua, jawabnya dia ni memang bodoh juga. Walaupun dia kata apa, saya cerdik kali di kalangan orang bodoh. Cerdik sikit je lah pada bodoh-bodoh tu. Itu bahasa lah ceritanya. Mimpi. Tapi kalau dia, sebab itu orang cerdik pandai kata apa? Bagi tahu saya siapa kawan kamu, saya boleh beritahu siapa kamu. Tak payah kamu cerita kamu. Siapa kawan kamu? Kawan saya diam. Awak ni orang diam. Jadi kita tengok. Sebab kita dengan hukama ni kita terjemah maknanya dua perkara lah. Satu, cendekia awam yang bukan semata-mata ilmu agama. Yang kedua, orang yang mempunyai pengalaman hidup yang lama. Pengalaman itu yang mendewasakan dia. Sebab itu orang lama jangan buat. Sebab itu dunia telah menerima orang lama sebagai coach bola. Coach tu dia tak cari yang muda-muda, coach yang tua, berlari dah berok. Tapi luar tu kalau pemain gerak dia ambil baju tu bagi mereka masuk bola. Ya berok lagi. Tapi dia tegur yang main laser ni. Tapi sebab pengalaman. Orang berhati pengalaman. Dia tahu pengalaman ni. Jadi bila kita bergaul ni, kadang-kadang walaupun umur kita muda, tetapi dengan pengalaman terdahulu mendewasa dan mematangkan kita. Kita orang muda. Selalu dah dengar cerita rumah tangga cerah-berat, jadi kita bertua dah dengar gitu. Sehingga orang tua tu mari nak cerah kita marah pula. Ni bahasa berat, cakap kasar. Ibu kerja apa gini-gini. Aku tahu kisah gini-gini banyak ada pun gitu. Awak ni tak kerti, dia marah pula. Jadi kawan tu pun ya tu kata dia. Contohnya. Jadi bila kita berkawan dengan orang-orang yang hukama, bijak, kita dapat seboleh-bolehnya. Bila kita berkawan dengan orang, kita dapat ilmu. Kita tengok, kita dapat memerhati, melihat, bercakap, kita dapat ilmu. Itu maknanya untuk kita berkawan orang macam ni. Kalau tak, kita rugi tuan-tuan. Kita kawan, cakap, sia-sia, rugi. Kita nak dapat sesuatu. Itulah khalitul hukama. Satu, tindakan. Macam mana orang bijak cara tindakan? Lain. Orang bijak biasanya dia jarang guna tenaga. Orang bijak dia guna akal. Dia tak guna kerak ni, dia jarang. Dia guna akal. Tapi orang yang tak bijak, tenaga nak kira. Kadang-kadang Allah. Ini banyak. Sebab itu fahamilah, belajarlah dalam kehidupan ni, kita akan dapat banyak kelebihan. Hikmah yang ke-21, hadis yang ke-21, bijak menguruskan masa. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtanim qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika,
wa fagharaka qabla syughlika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla fakrika. Berghanimahlah, berebutlah kamu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, masa lapangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, masa kayamu sebelum fakirmu. Apa makna masa? Saya ada karang satu buku bertajuk Demi Masa. Dalam buku itu saya kisahkan macam mana para ulama, macam mana ahli ibadah menggunakan masa semaksimum mungkin. Saya karang buku Kuasa Iqra. Dalam buku tersebut saya cerita macam mana hobi orang zaman dulu membaca. Ada yang baca tu tuan-tuan luar biasa. Khaqam, tuan-tuan kenal nama Khaqam? Khaqam menjadi menteri kepada Al-Mutawakkil, salah seorang daripada kerajaan Abbasiyah. Kerjanya baca buku ni. Baca ni orang jenis kuat baca. Orang jenis kuat baca. Baca je. Siapa dia sudah tamat buku ni? Angkat tangan. Ustaz tanya soalan ni lezi-lezi. Imam Syafi'i umur belasan tahun pergi belajar dengan Imam Malik. Dia orang Mekah, pergi ke Madinah. Imam Malik di Madinah nak belajar kitab Muwatta karya Imam Malik. Imam Malik masa tu tua dah, kat 70 tahun lebih dah umur. Imam Syafi'i nak pergi belajar kitab Muwatta. Kitab Muwatta ni kitab hadis. Kitab ni mengandungi 1724 hadis lebih kurang. Jadi bila dia pergi tu, dia minta syafaat ulama dan Gubernur Malik Mekah untuk tunjuk surat kepada Imam Malik sebagai special. Ibarat kalau kita tak baru nak masuk mestilah, macam tu lah. Nak belajar Imam Malik. Bila Imam Malik keluar, Imam Malik ni dia ada bodyguard dia ada khadam dia orang tengok dia orang takut. Itu backing ni Imam Malik. Dia lain, dia jadi orang tak tahu, orang tengok orang gerung dia. Ni Imam Malik. Jadi bila Imam Malik tengok Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun bagi surat. Ibarat macam dia cucu ngatuk lah, umur tu macam tu. Imam Malik baca surat. Imam Malik terus buat decision. Besok saya suruh pelajar kanan saya ajar kepada awak kitab. Imam Syafi'i jawab balik, Tuan Guru, saya ingat saya tak mau belajar dah. Saya terus nak belajar Tuan Guru je. Kenapa? Pasalnya kitab Muwatta Tuan Guru tu saya hafal semua sekali tu. Bukan baca, bukan beli, hafal. Tengok kan? Belum mari, belum belajar, menghafal semua tu. Tu lah bezanya. Hebat. Kenapa? Imam Malik pun rasa tak orang nak percaya. Betul ke? Dia benar. Dia membaca satu-satu. Wallahi tak ada gagak-gagak. Ingat betul. Sebiji-sebiji. Itu orang panggil bukan genius saja, brilliant, gifted, ataupun dalam bahasa Arab mauhibah, kurniaan Tuhan. Kita sebut dalam kuasa hafazan macam mana hebatnya Imam Syafi'i. Memang luar biasa. Ramai tokoh-tokoh yang macam tu. Itu Imam Syafi'i. Mari nak belajar, ingat dah. Mari nak belajar, ingat dah. Oh, luar biasa. Ambil otak dia bagi anak-anak kita yang biasa. Sungguh ini Imam Syafi'i. Sehingga Imam Malik amanah. Dia tak rasa ini mesti cakap aku akan datang. Dia tak, dia orang yang baik. Dia cakap dengan Imam Syafi'i, ya ghulam, ittaqillah wa la tudfi nuran allazi ataka Allah bihi bil ma'asi. Wahai anak, takwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu sekali-kali padamkan cahaya yang Allah kurniakan kamu dengan maksiat. Maknanya jaga akhlak itu. Ini penting. Saya ingat hadis yang ke-21 ni saya nak tangguh dulu. Kita syarah, kita mukadimah ke-21 bagilah.
sebab masa pun tak sempat, saya ada beberapa urusan yang lain. Cuma saya sebut di sini ada buku Qiyamul Lail yang saya rasa bagus tuan-tuan dapat tanya untuk aktivitikan acara malam selepas kita terawih. Maknanya pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2. Dan buku kedua Isu Khinzir. Ini buku babi. Khinzir nampak tak berapa faham, babi pun suka. Buku ni sengaja saya tulis, tujuannya untuk nak selesaikan isu masalah Cadbury, masalah gelatin, masalah majlis fatwa. Dan tuan-tuan akan kenal jenis-jenis babi. Berapa jenis babi? Macam mana habitat dia, kenapa dalam Quran Allah larang babi, apa sebabnya, macam mana kaedah saintifik, macam mana bentuk, macam mana semua sekali. Mana baca buku ni dapat PhD lah banyak babi. Tahu insya-Allah. Orang tanya tahu ini. Jadi banyak. Kita kena belajar, kena tahu. Itu saja. Sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim.